Kepada peminat Avengers Endgame, kita ada Ebat Iron Man. Korang tengoklah tu guys. Ebat ni dikeluarkan oleh Disney. So jom kita buka kotak. Itu dia guys. Okey, jom kita keluarkan dia punya plastik dulu. Belakang pun ada plastik. Okey, ni design dekat bahagian belakang dia. Dan ni design dekat bahagian depan. Korang tengoklah tu ada tulisan Avengers. Dan ada logo Iron Man dekat sini. Dan Ebat ni pun jenis yang tak ada getah juga. Touch sensor, mic. Dan kat dalam kotak dia ada satu USB Type-C dan user manual. Masa untuk kita test performance. Okey, dia dah pairing. Okey, kalau kita buka full volume, memang kuat gila dia punya bunyi. Tapi aku nampak ada satu perangai yang lain daripada Ebat yang lain, iaitu korang boleh onkan game mode dulu, baru kualiti dia padu. Selalunya yang padu ada dekat music mode. Tapi untuk Ebat Iron Man ni, yang padu dia dekat game mode. So rasanya korang dah tak perlu tukar kepada music mode lagi. On game mode, kualiti muzik padu, kekuatan muzik dia kuat gila. Dan kalau korang nak main game, latency dia rendah dan takkan delay. Bab mic pula, aku dah test dah. Mic dia memang jelas gila. Mic dia ada kat sebelah kanan. Kepada siapa yang minat, check out dekat beg kuning di bawah.